Kau terkejut gila, tapi roti yang kau telan hari-hari tu ada bahan tambahan dari rambut manusia dan benda ni sah di sisi undang-undang. Sial. Bayangkan, roti ban yang kau sapu mentega pagi tu ada bahan dari rambut yang dikumpul dari salon-salon di China dengan India. Ini bukan cerita seram, bangang, tapi ini realiti industri makanan. Bahan tambahan ni dorang sumbat supaya roti lembut, gebu dan tahan lama. Pengeluar makanan memang suka gila benda haram jadah ni. Depa letak kat mana-mana yang boleh. Dekat label, benda ni ditulis E920 atau L-cysteine. Kau boleh jumpa benda celaka ni dalam baget, ban burger, donat dan pizza dari rangkaian restoran kegemaran kau pun ada. Secara rasminya, benda ni selamat sebab rambut tu dilarutkan dalam asid, dicuci, lepas tu jadi bahan tulin. Tapi hakikatnya tetap sama, babi, kau makan hasil proses rambut manusia. Paling gila, bahan tambahan ni boleh juga dibuat dari bulu itik atau secara kimia kat makmal. Tapi rambut lagi murah, sebab tu pengeluar pilih rambut juga. Dekat Eropah dengan Amerika Syarikat, benda ni sah di sisi undang-undang sebab produk akhir dikira selamat, walaupun prosesnya macam skrip filem seram pasal kanibalism. Jadi, setiap kali kau beli roti ban segar kat supermarket, ada kemungkinan kat dalam tu ada rambut yang dah diproses, mungkin dari mana-mana jantan Cina kat kampung entah mana. Weh, gila babi doh. Weh, perniagaan rambut manusia untuk makanan ni memang $billion punya bisnes. China pula kontrol 80% pasaran dunia benda haram ni. Rambut tu dorang kutip dari kedai gunting rambut, barbershop, siap beli pukal lagi dari orang miskin. Orang jual rambut potong di orang murah gila. Tak tahu pun benda tu nanti masuk sarapan kau. Bodoh. Satu kilang kat China boleh proses sampai 10 tan rambut manusia tiap bulan, bangsat. Rambut-rambut sial tu semua jadi bertantan bahan tambahan makanan. Lepas tu, rambut bangsat ni dorang jual merata dunia buat makanan dengan kosmetik. Proses dia senang je, rambut tu cuci, bancuh dalam asid panas gila. Tapis, bersihkan, terus jadi serbuk putih tak ada bau, tak ada rasa apa pun. Babi, serbuk ni dorang jual kat pengeluar roti, kek dan siap masuk daging lagi, sial. Bahan tambahan rambut ni sumbat dalam sausage, hotdog, konon nak bagi lembut. Masalah ni lagi besar dari yang kau bayang, woi. Syarikat tak payah tulis kat label dari mana datangnya aditif E920 ni. Letak kod je dah cukup. Tak ada siapa pun tahu benda tu dari rambut, bulu pelepah atau dari bahan kimia, bangsat. Dulu, tahun 2000-an, ada skandal besar, kantoi pula aditif ni ada yang dibuat dari rambut yang dikumpul kat hospital China. Siap dari mayat dalam bilik mayat lagi, sial. Lepas tu konon ada kawalan, tapi siapa je yang cek benda tu betul-betul, woi. Orang vegan dan kumpulan agama semua terkejut beruk dengan cerita ni. Sebabnya, roti yang ada rambut manusia ni memang tak lepaslah halal, kosher atau piawaian vegan. Haram jadah betul. Sumpah babi, memang tak sangka. Bahan dari rambut manusia ni bukan setakat ada dalam roti, tapi dia masuk juga dalam krim kulit, shampoo, sampai ubat botak pun ada. Dalam kosmetik, aditif ni dia orang sumbat untuk kuatkan rambut dan kuku. Ironinya, kan, krim penyubur rambut tu boleh jadi dari rambut orang lain. Sial. Dalam pil dan suplemen kesihatan pun dia orang pakai bahan ni. Untuk cuci badan, rawat bronkitis dan hilangkan pening kepala lepas mabuk pun boleh. Maknanya kau boleh rawat diri dengan produk rambut orang lain dan kau tak tahu apa-apa pun, babi. Yang paling bangang sekali, dia orang sumbat benda ni dalam daging tiruan dengan protein shake untuk kaki gym. Benda haram jadah ni pun dia orang campak masuk, konon nak bagi lagi elok. Dekat Jepun dengan Korea, rambut ni dia orang proses jadi baja untuk kebun sebab rambut ni kaya dengan nitrogen. Jadi sayur yang kau beli dekat pasar tu mungkin je membesar atas tanah yang dibaja dengan rambut orang, syaiton. Ada pula startup yang buat minyak dengan bahan binaan dari rambut. Memang celaka betul manusia ni. Semua benda dari diri sendiri dia orang boleh guna balik. Kedai gunting rambut buang lebih kurang 72 juta kilogram rambut tiap-tiap tahun dekat Amerika Syarikat je. Dan kebanyakan benda ni bukan pergi ke tempat buang sampah, tapi masuk kilang proses balik, bangsat. Sumpah pening kepala ni, tapi ada cara nak elak rambut dalam roti kau. Kena tahu apa nak cari dan apa yang patut dielakkan. Pertama sekali, baca bahan-bahan dan cari E920 atau L-cysteine. Kalau nampak ni, sah ni 70% rambut proses, bukan bahan kimia celaka. Beli roti dari kedai roti kecil-kecil, diorang jarang pakai bahan tambah industri melampau sebab buat sikit-sikit je dan cepat habis jual. Cari label vegan, halal atau kosher, kat pek. Kalau dah sah ada sijil, maksudnya bahan tambah tu kimia atau dari bulu itik, tapi garanti bukan rambut manusia, bangsat. Cara paling selamat, kau bakar je roti kat rumah guna gandum, air, garam dan yeast. Tak payahlah whatever dan bahan mengarut lain, murah, sedap dan garanti tak ada rambut orang lain punya. Kalau beli roti siap, pilih yang wholemeal atau soldo. Jarang diorang bubuh benda haram jadah tu. Sebab doh macam tu memang elok naik sendiri pun tanpa bahan celaka lain.
Restoran besar macam McDonald's, Subway dengan KFC memang confirm pakai E920 dalam band diorang. Sebab nak lembut, stabil dan tahan lama, jadi fast food memang garanti ada rambut untuk sarapan, lahanat. Yang paling penting, fahamlah, industri makanan buat semua untuk untung, bukan untuk kesihatan kau. Jadi kalau kau tak jaga apa kau makan, kilang proses rambut dari China lah yang akan bagi kau makan, lahanat. Aku terkejut nak mampus bila dapat tahu pengeluar dah start tukar pakai bahan kimia tambahan, bukan rambut, sebab kena tekan dengan vegan dengan geng agama. Tapi proses ni lambat gila, sebab rambut masih lagi murah beng. Bahan tambahan kimia ni dah boleh buat dalam makmal sejak zaman 80-an lagi, teknologi dia memang dah matang. Tapi harga dia 3-4 kali ganda lagi mahal dari yang pakai rambut atau bulu. Beberapa syarikat Eropah dah stop terus guna rambut, tukar pakai kimia atau buat dari tumbuhan. Tapi berapa kerat sangatlah yang buat macam tu berbanding beribu-ribu pengeluar lain. Masalah besar dia, pembeli tak sedar pun benda ni wujud, sebab mana ada orang nak baca label ke, nak tanya soalan ke. Selagi tak ada desakan untuk ketelusan, pengeluar akan buat apa yang lagi menguntungkan, sial. Aktivis desak label wajib cut pack produk, biar orang nampak bahan tambahan tu dari rambut manusia, bulu itik atau kimia, barulah boleh pilih pakai akal. Kat China, diorang dah start bina kilang baru buat bahan ni pakai bakteria khas. Memang ni masa depan, tapi sekarang mahal nak mampus dan tak boleh cover semua pasaran lagi. Masa kau baca ni, kat mana-mana dalam dunia ada je orang tengah ngap roti baru keluar oven, tak tahu pun dalam tu ada hasil proses rambut manusia. Dan ini memang benda normal zaman kita, buat aku panas bontot betul. Jom tengok video lain kat channel ni, mesti kau terkejut beruk lagi.